Dekat Kak Yani kita ada Speed Flower Large Tote. Okay, colour black. Cantik eh? Yang ni kan dia senang matching sebab dia colour hitam kan. And satu lagi dia adalah the new colour. Kalau tak before this pattern yang sama, dia colour dark beige, colour pink, colour yang black multi lagi satu tu kan. Tapi yang ni dia like macam dia fully black. Material samalah, coated canvas tahan lasak. Ada Pimo logo dekat sini, dia adalah gold hardware. Lepas tu dia also datangkan dengan ada tag comel dekat sini. A very simple bag. So dia quite panjang tau. So kalau pakai tu tak ada rasa terkepit ke tersepit ke tak. Tak akan rasa terkepit ke tersepit. Yang ni kalau macam student nak pakai, ataupun nak pakai pergi kerja, pakai pergi jalan, mak-mak pun boleh pakai. So like katalah you all cari beg raya kan. So macam awak jenis yang bawa banyak barang. Nak bawa botol susu lah, baju spare lah. Sebab pergi raya kan. So beg tak boleh besar-besar. Tak boleh kecil-kecil, dia kena besar. Ambil yang ini. Yang ni dia cantik. Sesuai kalau nak pakai raya juga awak. Dan dia sangat ringan and sangat tahan lasak. Sangat-sangat cantik. Dia jenis beg yang ada zip. So that one biasa tak perlu risau. Sebab kadang-kadang ada biasa dia macam alah nak bawa tu tapi takut tu tak ada zip. Dia nak jadi yang berzip. So rasa macam secure lagi kan. Ambil yang ini. Dalam dia awak sangat spacious. Dekat side sini ada 2 pocket. On another side ada satu lagi zip compartment. So very spacious, sangat ringan, sangat tahan lasak, senang matching and very very simple. Yang ni kita ada stok lagi basic untuk tote yang ini. Alright, so kepada basic yang mana berminat dengan Speed Flower Tote yang Kaya ada ni, bolehlah grab sekarang dekat shop kita.